Jadi, walaupun dalam keadaan demikian, kita kena lawan lah. Kita tak boleh diam lah. Takkanlah kita ni, nak selamatkan negara ni kau kena takut ke? Mana boleh takut? Kita nak selamatkan negara. Kau nak takut apa? Selagi mana kita cakap atas nama kebenaran, kau jangan takut. Jalan je. Cuma kena bijaksana lah. Jadi macam Sir ni, berada di Barisan Harapan. Seperang habis-habisan. Kawan-kawan TikToker yang lain yang bercakap ni, teruskan. Tapi bagi rakyat ini, kau gunakanlah kebijaksanaan korang masing-masing. Selamat datang ke Suara Dunia. Cerita di sebalik cerita. Buat satira, buat gambar. Contoh saya tunjuk gambar, simple lah gambar ni. Tapi kalau, takkanlah orang tak faham. Nampak? Ni contoh, simple je. Ada tangan bagi pen dekat anjing. Simple je. Tangan bagi pen dekat anjing. Fantastik. Orang dah tahu siapa dah. Betul tak? Tak kisah. Kalau polis tangkap, saya keluar je gambar anjing. Kenapa? Ada orang terasa ke? Siapa yang terasa? Mampus dengan orang. Kau jangan takut. Jangan takut. Kepada pihak polis pula, mereka jalankan arahan. Mereka pun geram juga, tapi nak buat macam mana? Kan? Kita buatlah. Jadi bila buat macam gini, tak adalah nak tangkap MC ke apa semua ke, kan? Mana-mana yang barua jadi barua Anwar Ibrahim ni. Kita buat satira je. Kita troll je. Kita lawan dengan bijaksana. Perbanyakkan lagi. Biar orang betul-betul meluat. Pertahankan kedaulatan negara ni. Rakyat kena bersuara. Kena bangkit. Bercakap. Berani bercakap. Bagi tahu perkara ni. Okey? Okay. Ini. Saya tak nak ulas. Tetapi saya rasa macam saya nak kena ulas juga. Sebab saya tak nak rakyat Malaysia ni ditipu. Saya tak nak korang ni ditipu. Kita bercakap soal mempertahankan kedaulatan negara. Tapi Anwar Ibrahim dengan puak-puak dia, divertkan supaya jangan bercakap kita sekarang ni tentang pembebasan Palestin, tentang rakyat Gaza, hentikan peperangan. Ni. Perjanjian yang menggadai kedaulatan negara ni. Dalam masa sama, mereka perbodohkan lagi kita ni. Bercakap soal Palestin. Mereka nak kita lupa tentang perjanjian yang Anwar buat gadai kedaulatan negara. Mereka teruskan dengan agenda Palestin. Yang mana nak menipu korang semua. Semalam, Anwar Ibrahim, dia tak sebut secara langsung. Tetapi senang korang dengar, senang korang komen. Apa yang korang faham daripada kenyataan Anwar Ibrahim? Kena fikirlah, sorry lah Di Malabot dah biasa kena dah. Nasib korang lah. Perkara pokok yang saya bincangkan, tetapi di antara perkara pokok yang saya bincangkan ialah soal Gaza. Dan saya beritahu kepada Presiden, saya pernah bertemu dengan pemimpin-pemimpin Hamas. Tentunya dia agak terkejut sedikit dan tanya saya mengapa, saya jelaskan. Dan saya kata, saya gunakan istilah, tak pernah sebut 20 point. Ceasefire, comprehensive settlement. Kerana istilah comprehensive settlement, comprehensive solution itu, istilah yang disepakati. Tak selesai hanya dengan menghentikan serangan, tanpa mengiktiraf hak mutlak kedaulatan rakyat Gaza dan Palestin. Dia cerita hak kedaulatan rakyat Palestin. Dalam masa sama, dia gadai kedaulatan negara ni. Fikir. Jangan percaya cakap, fikir. Dalam masa sama, dia gadai kedaulatan negara ni, buat perjanjian dengan yang supply senjata kepada Israel bunuh rakyat Palestin. Yang ini dia kata, solution dia mestilah Palestin merdeka. Pengiktirafan negara Palestin. Apa yang dia cakap ni? Dia nak two-state solution. Inilah agenda two-state solution. Sebab tu saya bagi tahu. Kalau ada mana-mana yang bawa agenda two-state solution, itulah Barua Zionis. Dialah Barua Zionis, dialah Barua Israel. Dia tak ada two-state solution, sayang. Tak ada. Kalau negara
negara kita ni, kita nak bagi dua ke? No. Tak ada two-state solution. Negara Palestin lah. Pasal apa nak bagi dua pula dengan Israel? Dan bila masa boleh percaya dengan orang Israel ni? Apa engkau lupa ke apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran ni? Engkau lupa ke? Oh, kita nak berhentikan pembunuhan. Ini salah satu strategi. Strategi kepala otak kau. Bila engkau cerita strategi, engkau iktiraf Israel, Palestin, bermaraja rela lah. Kau ingat dia nak pulang balik ke? Dia tak pulang lah. Siapa yang bawa two-state solution, itulah barwa kepada Israel Zionis. Korang jangan terpedaya. Sama macam Anwar Ibrahim. Dia bagi tahu ni. Solution kepala otak engkau itu Palestin punya. Dah puluh tahun dia orang berjuang. Berpuluh tahun dah dia orang berjuang ni. Tiba-tiba kita pula nak suruh kempen bagi two-state solution. Kau pasal apa kau ni? Kau tak boleh fikir ke? Tak ada otak ke? Apa alasan? Dia orang berperang ni. Mati ramai ni. Dia orang tak mengalah. Kita pula kat luar. Oh, kita kena sokong two-state solution. Kau apa hal? Jangan masuk dalam perangkap. Jangan masuk dalam perangkap. Kedaulatan negara ni tergadai, tak nak bercakap. Sibuk nak cakap negara lain, lepas tu bawa two-state solution. Kau apa hal? Jangan masuk dalam perangkap, guys. Fikir. Jangan percaya saya cakap. Saya pun tak minta kau percaya aku cakap pun. Kau orang fikirlah apa aku cakap. Bagi tahu. Kat mana dalam Al-Quran tu bagi tahu bahawa ada negara haram Israel? Ada? Ada tak? Orang Israel ini, orang Yahudi. Yahudi ni, dia berpegang kepada kitab Taurat. Bagi tahu, kalau korang tahulah dalam pengetahuan korang, kat mana dalam kitab Taurat itu, orang Yahudi ni ada negara? Ada tak? Ada tak dalam kitab Taurat orang Yahudi ni bagi tahu bahawa orang Yahudi ni dia ada negara? Bagi tahu. Dalam kitab dia pun tak bagi tahu bahawa orang Yahudi ni ada negara. Dalam kitab dia pun bagi tahu orang Yahudi ni tak ada negara. Tiba-tiba kita pula nak bagi negara. Kau apa hal? Bodoh sangat. Apalah. Kedaulatan negara yang tergadai ni kau tak nak bercakap. Tak pandai. Saya tak pandai lah kan. Tapi, apa yang saya boleh kongsikan, saya kongsikan. Kita hari ni mudah kena tipu sebab emosi. Macam ni lah. Negara dah tergadai, Anwar dah sign perjanjian, tak kisah. Buat tak tahu je. Tak nak bersuara, tak nak masuk campur. Ada setengah pula sibuk pasal Palestin tak habis-habis. Baru hari ni ke bercerita pasal Palestin ni? Orang fikirlah semua korang dah besar panjang. Ujian. Kita ni, orang Melayu ni, kita ramai. Tapi kita ni bagaikan buih-buih di lautan. Kita berpecah belah. Kalau sebelum ni kerana parti politik, kerana pemimpin, kan? Sekarang sama. Dalam keadaan negara dah tergadai ni, perjanjian yang dibuat oleh Anwar Ibrahim ni, kita masih berbantah-bantah, berbalah-balah sama kita ni. Bila orang cakap pasal perjanjian Anwar Ibrahim, ada yang kata jangan masuk, tak payah, sibuk-sibuk. Bila kita bangkitkan isu Trump datang menari, ada yang marah. Bodoh-bodohkan pula. Apa benda itu semua tu? Kita malu tau. Sampai hari ni tak habis lagi malu tau. Okey. Saya buka soalan. Kita ada lebih kurang dalam sampai 6.45.
ada Walanun. Saya tak faham lah Walanun. Siapa bagi aku takkanlah pakai pasal nama pun korang kisah. Suka hati akulah aku nak pakai ke Panglima ke, aku punya suka lah. Anwar Ibrahim dapat Panglima berantai, aku tak heran. Ada aku dengki, tak ada pun. Anwar Ibrahim dapat naik kereta macam istana, aku tak dengki pun. Aku pakai nama korang dengki, apa masalah korang ni? Aku punya suka lah. Alah, pasal pun. Siapa bagi gelaran. Bodohnya korang ni kan. Betul, Walanun ni memang bodoh. Level-level Harun ni memang macam tu lah. Memang mangkuk tingkat lah. Pasal pun dia orang boleh koyak. Alah. Ada banyak benda lain ni. Tapi pasal tu yang jadi dia orang rasa geram. Sebab apa? Sebab korang tak mampu nak capai level lah. Cium sepeda pun tak ramai orang tengok. So, okey je. Kita tak ya baca komen. KJ masuk UMNO. KJ masuk UMNO ni. Ini apa yang saya kongsikan lah. Dia memang UMNO daripada dulu. Dia memang dah dipecat oleh Zaid. Biasalah tu politik kan. Itu politik. Jadi kenapa sekarang diumumkan ni? Ini bersangkutan dengan pilihan raya negeri Sabah. Sebab Sabah ini, dulu KJ waktu ketua pemuda UMNO Malaysia, 2 penggal. Banyak ketua-ketua bahagian di Sabah ni, ketua-ketua bahagian ni, banyak orang KJ. Banyak budak-budak KJ lah kita kata kan. Jadi, pengaruh KJ di Sabah ni besar. Jadi pengumuman ini salah satu sebab ni nak bagi kesan kepada pengundi di Sabah untuk mengundi UMNO pada pilihan raya negeri Sabah. Ini yang saya nampak lah. Dan ini juga memberikan satu benda bahawa UMNO akan dapat satu reform, orang kata reform ni, bahawa ada kemasukan KJ balik ke dalam UMNO ni untuk meyakinkan pengundi-pengundi muda khususnya bahawa UMNO dah berubah. Jadi, it's a politiknya strategi lah. Politiknya strategi. KJ memang UMNO daripada dulu. Sebab tu dia takkan pergi kepada PAN, dia takkan pergi kepada Bersatu. Dia memang UMNO. Dia memang UMNO lah kita kata. Tapi bukan UMNO tu sebab dia ni pejuang Melayu, bukan. Bukan kerana KJ ni UMNO sebab dia pejuang Melayu, saya kenal dia. Dia bukan sebab dia pejuang Melayu, jiwa Melayu, tak. Dia UMNO sebab itulah tempat yang dia rasa boleh bawa diri dia lah. Macam Anwar Ibrahim dulu lah. Anwar Ibrahim dulu kan Habib. Kan PAS kan terkejut, betul tak? Dia atas pentas platform PAS, berceramah apa semua. Lepas tu dia masuk UMNO. Sebab apa? Sebab dia tahu. Masuk UMNO boleh jadi Perdana Menteri. Macam itulah. Contoh. Tapi pada saya dalam isu KJ ni tak ada ancaman lah. Kalau tanya saya tak ada ancaman. Sebab jauh lagi lah. Dia jauh lagi. Ancaman ni jauh lagi. Tapi ancaman yang nyata depan mata ni kita kena selesaikan dulu sayang. Kita jangan fikir tentang ancaman yang ni jauh lagi ni. KJ pun bukan ahli parlimen. Kalau nak cerita pasal dia pun. Ni sekarang ni ancaman depan mata ni. So dia Izzah ni ini plot lain. Ini next generasi ni. Sebab ini saya punya pendapat lah. Saya tengok yalah, pengalaman kan. Sekarang ni orang kata orang tua. Mesti korang pun sama cakap. Tun Mahathir, Anwar Ibrahim, Tuan Guru Haji Hadi, Muhyiddin Yassin. Kan? Orang tua lah. Kita kata orang tua-tua lah kan. So, bila orang-orang tua ni tak ada, maka lahirlah generasi yang baru pula. Tapi generasi bukan budak umur 20, bukan generasi saya tadi, bukan. Inilah. KJ, Nurul Izzah, Rafizi, Lee Chin Tong. Ni semua generasi ni lah. Dia orang punya empire pula lah. Tak apa, itu cerita lain. Cerita sekarang ni, kita selesaikan yang ini dulu. Satu per satu. Dapat? Kalau kita duk cerita yang tu, tak habis lah. Sebab sekarang ni, negara dah tergadai ni. Negara dah tergadai dah ni. Yelah, ada sekelompok itu mereka ancaman kepada kita. Ancaman kepada orang Melayu. Tak apalah. Yang ancaman depan mata ni. Yang terang-terang ni. Yang ini kita selesaikan dulu. Dapat? Clear? Jom Mantap. Satu per satu. Baik. Malabot memang terbaik lah. Okey, lagi? Soalan lagi? Ada solution tak? Sekarang ni semua kena bersuara. Solution dia semua kena bersuara.
Saya tanya dengan korang. Jujur cakap lah, jujur. Ada 2,400 ni. Ada 1,900 dekat Act ni. Perjanjian yang Anwar buat dengan Trump ni. Kalau korang di pihak Raja-Raja Melayu, kau setuju ke? Kau letak diri korang, pihak Raja-Raja Melayu, korang setuju ke? Perjanjian yang Anwar buat ni? Yang Anwar tak bincang pun dengan majlis Raja-Raja? So, tapi takkanlah Raja-Raja nak buat sidang media, nak tulis dekat Facebook. Takkanlah dia macam kita. So, Raja-Raja ada tugas mereka. Kita ni. Masalah kita hari ni, kita sibuk ala orang. Oh, Raja-Raja buat apa? Kita salahkan dia pula. Kita buat apa? Adakah kita dah bersuara? Adakah kita dah lawan penjajahan dalam baru ni? Adakah kita dah lawan Anwar Ibrahim ni? Adakah kita dah buat kerja kita? Tanya pada diri kita masing-masing. Jangan tanya orang lain, tanya diri kita buat apa. Tanya Walanon memang dia tak tahu apalah. Cium spender lah. Ya, saya bukan peliwat. Wartawan tadi saya dah ulas. Cuma dengan komen DAP. UMNO dengan kerajaan. Mana ada UMNO bersuara? Tak ada. Siapa Akmal? Itu wayang je. Takkanlah kau tak nampak lagi Akmal Saleh tu, pemuda UMNO tu wayang je. Geng-geng Pink Beauty Blender. Dengar kata lah. Pemuda UMNO sekarang ni geng Pink Beauty Blender. Apa benda tu? Apa? Bak plak. Apa benda tak Leni cakap semalam? Leni yang cakap, saya tak tahu. Bak plak apa benda tak? Pemuda UMNO sekarang sejak dengan Anwar Ibrahim ni, alah, rosak. Jahanam. Beauty Blender Pink. Macam biasa je ni. Dia komen tegak-tegak tu macam biasa je. Jangan nakal-nakal. Bak plak. Pemuda UMNO sekarang. Dah kantoi dah. Budak Akmal Saleh lah. Tanya dia lah. Dia tahulah. Mana saya tahu, saya bukan pemuda UMNO. Kita mantan. Anwar suka. Anwar kata, I like it. Cabut Sat, nak kentut. Gitulah cerita dia. Okey. Lagi. Jangan bayang. Debat Isyam Jalil, saya sokong. Kita sokong Isyam Jalil berdebat dengan Tengku Zafrul. Saya sokong. Kita nak tengok debat Isyam Jalil dan Tengku Zafrul. Tapi itulah. Saya rasa Tengku Zafrul tak berani. Sebab semalam tak datang parlimen. Dia tak datang semalam. Joe Bedul pun tak datang. Nak dengar cerita lebih detail berkenaan dengan perjanjian ini, boleh tengok nanti live Isyam Jalil, WTT Isyam Jalil. Dia explain sebab dia duduk dalam pejabat Perdana Menteri dulu. Dia tahu. Dia lebih tahu. Saya ni on basic boleh lah cerita. Detail saya tak pandai lah. Saya cakap awal-awal kan. AMK mana pergi? Plak. Saman Matian Murti masih berjalan bulan Januari rasanya. Saman Matian Murti saya rasa Januari. Di Januari tak silap lah. Rasa Januari kot. Begini ya guys. Kejatuhan yang amat dahsyat. Kami. Tuan Mahathir bagi tahu malapetaka dan huru-hara. Arwah Pak Sumet bagi tahu akan ada perkara besar, bencana bila Anwar jadi Perdana. It's coming. Tak, kita jangan bimbang lah. Sebab kita di pihak yang benar. Kalau kita pihak yang salah, kita patut takut lah.
Ha. DISB. Semalam tengok apa? Tawaran pertuduhan. Nanya je. Nanya. Anwar Ibrahim lah. Zaman siapa? Zaman Anwar Ibrahim lah. Zaman Pudi Pokar Menteri KDN. Dahsyat diorang ni. Jahat. Diorang ni jahat. Zionis. Zalim, kejam. Tapi kita jangan takut lah kan. Kita lawan lah. Lawan dengan bijaksana lah. Sebab tu saya bagi tahu. Masing-masing ada peranan masing-masing kan. Yang penting kita buat tak buat. Itu yang kita kena tanya dalam diri kita. Pengasingan. Hotel Murti okey ke? Okey. Dia okey apa dia tak okey pula? Kan dia bagi tahu. Waktu dia bawa dulu tu Anwar yang suruh. Memang dia kena tengok balik. Indraf ini Anwar Ibrahim fund daripada Anwar Ibrahim 2006. Anwar ni 2006. Hotel Murti bagi tahu. Anwar Ibrahim lah. SG4. Inilah kata Tun Mahathir. Kenapa dia buat SG4? Sekarang saya rasa korang pun nampak dah. Di Malabot dah nampak dah. Awal-awal Tun Mahathir dah blok buat SG4. Semalam SG4 keluar kenyataan. 70% REE dalam negara ni, 70% datangnya daripada negeri SG4. Sarawak pun buat kenyataan. Tetapi kenapa Anwar sign? Nampak? Sebab itulah dia nak darurat. Supaya dia boleh dapat mageran. Supaya boleh bulldoze semua ni. Kita faham ni. Itu yang saya pesan berbuih-buih. Jangan masuk perangkap. Nampak tak? Tun Mahathir bijak. Maliku zaman lah, bos. Kita relax je. Kita sekarang lawan. Sekarang ni korang kena ambil peranan bahagian penting. Lawan. Korang lawan ke tak lawan? Ke korang kambing? Ikut je. No, lawan. Kita kena lawan. Wajib lawan. No mercy guys. No mercy. Kalau kau melainkan, kau memang bersubahat. Saya tak tahulah. Itu saya tak tahulah. Kalau kau bersubahat ke, itu semua kena berjuang guys. Wajib. Okey, lagi soalan? Ulas podcast. Negara telah digadai oleh Anwar Ibrahim. Oleh kerajaan Madanon ni. Kalau kita tak faham, kita cuba ambil tahu perkara ni. Dan orang yang kalau kita nak rujuk, yang dah terbukti menyelamatkan negara ni, membangunkan negara ni, Mahathir bin Mohamad. Dengar apa Tun cakap. Baca penulisan dia. Podcast yang terbaru hari ni 7 jam lepas, pergi dengar apa yang Tun Mahathir cakap. Lepas ni habis live show ni, pergi dekat Chat Dad tu, dengar podcast Chat Dad Tun Mahathir tu. Apa yang Tun Mahathir ulas berkenaan dengan perjanjian yang Anwar dengan Trump. Supaya kita faham lah. Saya tak ada YT tak ada. Okay? Apa komen Farhas Saman Rafizi? Tengoklah. Masuklah mahkamah. Kan? Tapi kena ingat. Bila Saman ni, kalau kata Rafizi nak heret Anwar Ibrahim, ni pun nampak macam nak trap Anwar Ibrahim, nak kenakan Anwar Ibrahim. Sebab bila Farhas Saman Rafizi, isu yang dibangkitkan adalah perlibatan Anwar Ibrahim.
Jadi of course lah Anwar Ibrahim akan diheret ke mahkamah. Masalah sekarang, saya tanya dengan korang. Anwar berani ke tak berani masuk mahkamah sekarang ni? Jawab. Anwar berani masuk mahkamah ke tidak? Bagi tahu dekat saya. Korang fikirlah, korang ada akal semua kan? Fikir. Anwar berani tak masuk mahkamah sekarang ni? Dia tak berani. Jadi bila Farhas sama Rafizi, adakah betul Farhas tu sama Rafizi sebab kerana dia ataupun nak kenakan Anwar Ibrahim? Sebab kalau sama tu berjalan besok, Anwar lah kena masuk mahkamah, kena bagi keterangan. Sebab tuduhan Rafizi itu adalah yang mana Anwar yang berikan kelulusan kepada Farhas. Anwar Ibrahim. Mangkuk ayun. Zaman Tuan Mahathir pun tak datang. 3 kali tak datang. Yusrota pun minta imuniti. Ini yang kata dia stoma bag HIV pun tak saman. Sembang apa? Semalam adalah saya tengok dalam satu room. Siapa dia nama budak tu baru nak up kot. Dia kata, ramailah tanya, kata, kenapa Anwar tak saman? Kenapa Anwar tak saman se-Azri bagi tahu Anwar pakai stoma bag HIV? So dia bagi tahu, Anwar tak ada masa nak layan. Dia banyak lagi benda-benda penting. Tak ada masa nak layan. Kenapa nak kena layan dengan se-Azri ni nak saman dia? Mangkuk. Kalau ada yang kata Anwar tak nak layan, yang itu hari tu, yang buat report polis tu, AMK, Angkatan Muda Keadilan Parti PKR, yang mana presiden dia Anwar Ibrahim. Dan yang menggerakkan laporan polis tu adalah Kamil Mukmin, Setiausaha Politik kepada Anwar Ibrahim, yang juga ketua AMK. So kalau Anwar tak ambil pot, kenapa Anwar arahkan Setiausaha Politik dia buat report? Kenapa kalau Anwar kata tak nak ambil pot, tak nak layan kenapa dia arahkan Presiden PKR, arahkan Ketua AMK PKR buat report pada Faham tak? Apa benar sangat ni? Anwar koyak. Dia koyak. Saya tahulah. Kau tak tahu dia stres dengan macam mana. Sebab orang tak tahu dia pakai stoma bag. Lepas tu, Presiden Vietnam dah sahkan dia pakai stoma bag kan kantoi tu. Sebab tu dia tak nak saman. Kalau dia saman, dia kena bagi laporan perubatan. Dia bagi laporan perubatan, kantoi lah. Bukan orang tak nak saman, dia tak berani, dia takut. Dia kata Anwar tak nak saman, buang masa. Setiausaha Politik kau yang sibuk buat report polis. Anwar Kamal Atatürk moden. Tak. Anwar ni bukan Kamal Atatürk moden. Bukan. Tak sama. Kamal Atatürk ni satu dimensi lain. Itu cerita lain. Anwar Ibrahim ni, dia ni lebih teruk daripada Kamal Atatürk. Kena faham Kamal Atatürk tu dah teruk dah. Anwar ni lebih teruk daripada Kamal Atatürk. Sebab Kamal Atatürk tu, dia tentang negara dia Turki. Anwar Ibrahim, dia gadai kedaulatan negara ni. Kamal Atatürk tu, dia tak gadai kedaulatan negara dia. Dia ambil kuasa. Tetapi yang Anwar ini, bukan saja liberal, sekular semua ni. Dia gadai kedaulatan negara ni. Fahamkan betul-betul ni. Dia lebih teruk daripada Kamal Atatürk. Lebih teruk. Inilah saya cakap dia ni Dajjal Paria. Dia gadai. Tiago Perumal. Tiago Perumal ni macam pernah dengar je kan. Dulu dia selalu marah-marah tak selasa betul kot. Yang duduk Jerman, yang lagi duduk Jerman ke? Tiago Perumal ni, yang lagi duduk Jerman ke apa ni? Tiago Perumal ni yang lagi duduk Jerman ke? Yang banyak buat video lah. Ni daripada zaman muka buku lagi lah. Kalau betul dia lah kan. Zahid Hamidi, fitnah Tun Mahathir, anak lelaki Iskandar Kuti. Tun Mahathir saman Zahid Hamidi. Tun bagi keterangan dan Tun Mahathir dalam mahkamah tunjukkan kad pengenalan dia. Sebelum Zahid bagi keterangan,
pihak Zahid minta untuk selesai luar mahkamah. Jadi, kes dah selesai lah. Yang mana Zahid setuju untuk minta maaf kepada Tun Mahathir berkenaan dengan fitnah Tun Mahathir ni, anak lelaki Iskandar. Jadi kepada Tiagu Perumal, dapat clear lah jawapan tu. Dia gini, Tiagu, kan? Kita ni dalam Malaysia ni, Melayu ke, Cina ke, India ke, kita semua rakyat Malaysia, betul. Tetapi adakah kita ni mengamalkan cara hidup orang Malaysia ni? Sebab dia kena ingat balik, Malaysia ini 1963. Kemerdekaan dicapai, nama dia Tanah Melayu. Persekutuan Tanah Melayu. Jadi, kena tengok balik-balik, betul-betul lah. Kita ni berbilang bangsa. Kita bukan negara multiracial. Kita ni negara Malaysia. Ni Tanah Melayu. Sabah, Sarawak, Bumi Putra. Dan kita ni hidup berbilang kaum. Dia ada beza tu. Kita bukan negara multiracial. Bukan. Kita ni negara yang mana hidup dalam kemajemukan berbilang kaum. Beza. Sebab tu ramai masyarakat India sewaktu Tun Mahathir jadi Perdana Menteri. Semua okey. Mostly okey lah. Kan? Walaupun orang kata Tun Mahathir dia nampak dia banyak cakap bahasa Melayu. Tetapi Cina berjaya. India berjaya. Ramai India-India jadi lawyer, jadi doktor. Cina-Cina meniaga semua banyak berjaya. Bahimah krisis 1997 pun Tun Mahathir lah selamatkan tu. Berapa ramai dah Cina bunuh diri? Berapa ramai dah orang Cina bunuh diri? Sebab bisnes melingkup 1967 tu. Anwar Ibrahim punya kerja lah. Tapi Tun selamatkan. Jadi, inilah nama dia, konsep dia adil. Dia konsep dia kena faham. Adil. Macam mana adil tu? Adil ni lah adil. Inilah yang Tun Mahathir buat. Adakah orang Melayu tak berlaku adil? Orang Melayu dah cukup berlaku adil. Okey. Ada lagi? Bagi pencerahan pasal Trump perjanjian ini menggadai kedaulatan negara. Ingat je kami. Perjanjian Anwar yang buat dengan Trump ini, dia gadai kedaulatan negara. Fitnah, Anwar tak jawab dalam parlimen. Fitnah, Tengku Zafrul tak datang semalam. Fitnah, pergi cari jawapan ni. Dan nak rujuk, cuba tengok apa yang Tun Mahathir senaraikan. Ada 15 poin tentang penggadaian negara ni. Tak cukup lagi, boleh tengok podcast Tun Mahathir macam mana Tun Mahathir explain. Tak suka Tun Mahathir tak apa, tapi dia 100 tahun statement negarawan yang terbukti membangunkan negara ni, menyelamatkan negara ni berkali-kali. Kalau kita nak berfikir, kita ada sumber REE yang banyak, sumber tenaga baru yang banyak. So kita serahkan kedaulatan negara kita ni, REE ni, kepada US. Kita serah kepada US. US pula kontrol kita. Nak jual pada siapa, boleh jual pada orang ni ataupun tidak. Kenapa US sibuk dengan kita pula? Tun Mahathir bagi simple je. Yang ini pun kita semua boleh berfikir. Kita ada sumber, tapi kita tak ada teknologi. Ini yang dia orang cakap. Kita tak ada teknologi sebab ini teknologi ni. Betul. Kepakaran kita tak ada. Betul. Tetapi barang kita ada. Cuba ingat macam mana dasar Tun Mahathir dulu. Cuba ingat. 22 tahun, apa dasar Tun Mahathir? Okey? Mai buka kilang kat sini. Kau boleh produce barang-barang. Ada peluang pekerjaan. Nah, win-win situation. Dan sekarang ini, China boleh produce REE. Jepun pun mungkin boleh buat. Jadi sekarang ni, sumber dekat sini. So, kenapa kita nak serah kepada US? Sepatutnya, kita panggil lah. Okey, China, dia perlukan barang. Sebab dia berkembang. Dia perlukan barang. Barang tak cukup. Kita ada banyak barang. Tetapi sekarang ni, teknologi tak ada. Kau datang, kau bawa teknologi kau datang Malaysia, kita boleh jual dekat kau. Tapi, daripada sini kau produce. Automatik dapat peluang pekerjaan. Simple je. Tun Mahathir bagi kita berfikir benda mudah je. Apa benar sangat? Tak betul ke? Kita ada barang, teknologi kita tak ada. Kau datang sini, kau nak, kau datang sini buka. Sebab mereka yang berkendak barang tu. Mereka tengah terdesak. Sekarang ni mereka terdesak nak barang tu. Kita ada barang yang banyak.
Apa bodoh kita serahkan kedaulatan negara? Tak betul ke? Bukanlah pandai. Tapi kita fikirlah orang tua tu cakap. Betul juga tu cakap. Dah terbukti dah. Apa benda basic pun tak boleh nak fikir. Masukkan Kuala Lumpur Jamban, flush. So, automatik teknologi pun berpindah kepada negara kita. Peluang pekerjaan pun ada. Ekonomi bertambah. Kan bagus tu. Mereka dapat produk mereka, dapat barang tu. So, win-win situation lah. Inilah nama dia adil. Inilah nama dia adil. Tapi kalau dah kita gadaikan, lepas tu US yang kontrol REE, kita tak dapat apa-apa, dapat duit-duit apanya dapatnya? Broker maut. Datuk Mahdi bagi tahu dalam podcast, dia tak letakkan berapa. Adakah harga tu akan ikut dilayan? Nampak? Pegadaian negara ni. Lawan. Sebab itulah Allah panjangkan umur Tun Mahdi, guys. Kalau kita nak berfikirlah. Allah panjangkan umur Tun Mahdi. Boleh batal perjanjian tu? Boleh. Ada masa lagi. Gayat lah. Kena tunjukkan bantah. Sekarang ni, kalau kita tak tunjuk, kita protes, kita bantah, macam manalah mereka tu nak nampak? Maja raja-raja. Kita kena tunjuklah kemarahan kita tak sokong. Kalau kita diam, cuma mana kita sokong lah. Orang kata, diam ni suka lah, setuju lah tu. Betul. Orang datang masuk Pinang kan, dia diam ni setuju lah tu. Mana adanya? Lawan lah. Lawan. Walanon komen ni. Yang mana spam komen boleh ban, boleh mute dia ni. Yang mana spam. Dia spam ni kita mute je. Scammer mute. Tapi kalau dia komen dia bukan spam tak apa. Tengok. Petang pun 2,500. Tak ada lah nak cari cium spender. Tak ada banyak-banyak kotak lah. Tak boleh visi. Kenai banyak datang lah. Biasalah anjing kan. Firaun dah bayar gaji bagi makan. Lagi? Soalan lagi? Pami koyak. Dengar. Nanti dengar. Podcast Tun Mahdi tu pergi dengar. Ilmu kita. Nek bicara Tun bila tu? Saya rasa awal bulan 12 rasanya. Awak tak ada. 6 kotak tak ada. Tu pasal lah. Tak jawab. Soalan tak ada cerita pun pasal yang Anwar kata Tun Sakau. Tak ada. Duk pusing. Dah tahu nak kalah. Dekat mana podcast Tun? Pergi dekat Check That Official. Dekat YT. Check That. Nanti keluar lah. Type dia Check That. Malam ni tak ada live. Tak ada VC. Ada hal keluarga. Bagilah relax jap. Patut minggu lepas tapi dah kena tangkap. Bagilah Chan. Kan orang ni. Bakal aku. Timing sebab tokok sampai-sampai kita borak santai-santai. KWSP 65 tahun. Itu cadangan daripada Bank Dunia. Selepas daripada perjanjian yang Anwar Ibrahim buat. Guys. Anwar tengah buat teknik bumi hangus. Dia tengah lingkupkan negara ni. Korang tak nampak ke? Takkanlah benak sangat. Pendapatan Petronas berkurang. Aset Petronas dijual. Aset itu dijual. Ini dijual. Sekarang ni KWSP pula. Nak naikkan kepada 65 tahun, 70 tahun. Cadangan daripada Bank Dunia. Takkanlah tak boleh
boleh nak berfikir. Itu saya bagi tahu. Tak payah percaya saya cakap. Pergi tengok balik insiden krisis keuangan 1997. Masa tu Anwar Menteri Kewangan. Kawan dia George Soros. Tun Mahathir yang selamatkan negara. Tun Mahathir tak pinjam pun dengan negara, dengan IMF ke Bank Dunia. Daripada duit dalam negara ni, Tun Mahathir gunakan selamatkan balik negara ni. Jadi sekarang ni Anwar tengah buat teknik bumi hangus. Itu pasal ada pecah-pecah-pecahkan semua ni. Supaya bila collapse besok, kita tak ada daya upaya untuk hidupkan balik ekonomi ni. Yang mana kita terpaksa pinjam dengan IMF. Faham tak? Tak payah percaya. Fikirlah. Takkanlah. Itu pun tak boleh nak fikir. Macam korang ada saving. Kau ada saving, bini kau ada saving. Masing-masing ada saving. Tiba-tiba kejadian tak diduga. Kereta korang breakdown. Nak kena overhaul. Nak pakai duit 2,000. So, kau nak pinjam dengan orang. Oh, kau ada saving. Bini kau ada saving. So, gunakan duit saving ni untuk overhaul kereta kau. Jadi, kau tak pinjam dengan orang. Ini yang berlaku basic ni sekarang ni. Sekarang ni, Anwar jahanamkan semua duit ni. Supaya bila collapse besok, kita tak ada daya upaya macam 1997 yang Tun Mahathir buat. Gunakan duit dalam negara untuk menyelamatkan ekonomi. Faham tak? Sebagai analogi yang mudah je. Kereta kau breakdown, kau tak ada duit. Kau terpaksa pinjam. Tapi kalau kau ada saving kau tu, kau gunakan duit saving kau dengan bini kau untuk overhaul kereta kau. Supaya kau boleh berjalan. Faham? Tapi kalau walah, non benda macam gini pun cerita pun tak faham. Mana nak cerdiknya? Dah main lubang kuncik je, main bontot. Dia yang tak faham tu. Main lubang bontot, cium spender. Tak faham lah. Dia tak tahulah. Cerita kunyit dia tahulah. Bodoh. Ada komen. Tinggi ilmu lipat bumi dia. Dah, takkanlah aku cakap benda ni kau kata aku lipat. Selipat ke? Benda basic aku tunjuk kat kau. Kalau orang kata, tengok, selipat. Kesian Walanon tau. Dia punya benak ni kan. Aduh. Mangkuk. Sampuk tengok tu. Yelah tu, benak. Benak. Mangkuk tingkat lah. Mangkuk tingkat. Benak ubi. Benak ubi. Kau pergi baca balik Krisis 97. Kita tak pinjam, guys. Kita tak pinjam. Mahathir tak pinjam. Mahathir selamatkan negara daripada duit. Itu yang dia takut dengan Tun Mahathir tu. Bukan Anwar saja takut. New World Order takut. Zionis takut. Ya, Tun Daim. Tak ada Tun Daim. Walanon gaji dah masuk ya tu. Betul tu. Yusurota. Masih. Kes dia masih berjalan lagi. Anwar masih minta imuniti, minta kekebalan. Sebanyaknya Walanon. Yalah, Walanon kan. Dia dapat gaji kan. Dah gaji kan ni. Alah kau ni. Dah gaji dah tu. Kita. Jangan tanya MRR lah. Kita buat kerja kita lah. Bersuara lah. Janganlah takut. Buat banyak sikit VTT ke. Buat ChatGPT ke Gemini ke. Buat gambar. Buatlah macam-macam. Balon. Sedarkan adik keluarga, saudara-mara, kawan-kawan tu. Sedarkan. Ini penjajahan. Ni penjajahan. Anwar serah kedaulatan negara ni. Dia serah kedaulatan negara kita ni. Takkan kita nak kompromi. Okey? Dan aku 7 dah. Saya ucapkan terima kasih untuk petang ni. Terima kasih sahabat Sebelum Hati Walabot. Terima kasih yang tap screen. Walaupun 2 kali kena turun pakai akun yang kedua ni. Kita bertahan lah. Guys, Anwar dah gadai kedaulatan negara. Gaja-gaja ada peranan dia. Tetapi rakyat kena tunjukkan kita punya ketidakpuashatian ini dengan bijaksana. Kita bukan nak merusuh macam Anwar buat dulu, tak. Kita gunakan ni
Sosial media kita ni, senjata kita ni, telefon kita ni. Lawan. Wajib lawan kerana nak menyelamatkan negara ni. Ini bukan tugas kita orang Melayu je. Melayu, Cina, India, Sabah, Sarawak. Ini tentang kedaulatan negara. Kena faham. Kalau kau setuju dengan Anwar Ibrahim, bermakna kau pengkhianat kepada negara ni. Koranglah pengkhianat. Koranglah si kitol yang khianat kepada negara ni. Dengar apa yang orang tua 100 tahun Tun Mahathir tu cakap. Lepas ni, pergi tengok kenyataan Tun, pergi dengar apa yang Tun Mahathir cakap sementara nak tunggu maghrib ni, ataupun lepas maghrib, dengar apa yang Tun cakap dalam podcast dia. Fahamkan betul-betul. Kita dalam misi nak menyelamatkan negara ni. InsyaAllah, besok kita isi Telegram Tiwala buat. Malam ni tak ada. Minta maaf banyak-banyak sebab petang ni. Guys, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Ini tugas kita. Lawan Anwar Ibrahim, sign mati lawan Dajjal Paria anak Arab. Okey semua, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Anwar keturunan mana? Pergi cari. Kubur Yahudi kat Pulau Pinang. Terima kasih kerana menonton Suara Dunia. Jangan lupa untuk subscribe. Kita jumpa dalam cerita yang seterusnya.